Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan semua viewers dan juga subscriber Fitri Empire YouTube channel. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada semua kawan-kawan dan kenalan anda. Okey, hari ini kita nak reviewkan JC Home Perak FA. Okey, inilah dia JC Perak FA. Perak FA. Okey, untuk Perak FA ni dia bermain di Liga A1. Sebenarnya Fitri keliru sebenarnya, bukan keliru. Sebenarnya untuk Fitri nak ceritakan sedikit lah kan. Fitri dengan wife Fitri nak beli jersey Perak ni. Tapi dia ada pening sedikit. Kita nak pilih kuning ke nak pilih hitam? Nak pilih home ke nak pilih away? Sebab dua-duanya cantik. Desainnya simple saja. Sebenarnya dia simple je. Kalau tengok ni macam sublimation saja, tapi kuning ke hitam? Dia sangat menonjol itu, okey. Okey, dan juga Fitri nak kongsikan juga dia sebab apa Fitri dibelikan jersey Perak ni, sebab dia ada satu memorable yang mana Fitri pun pernah menjadi student di negeri Perak, okey, iaitu di UPSI. Dan Fitri rasa tak salah kalau kita pun sebagai reviewer kita nak mengingati negeri yang kita pernah belajar kan. Kredit kepada UPSI dan Perak. Okay, first kita balik pada review kita. Okay, yang pertama kalau kita tengok pada logo ni, logo Perak FA ni adalah logo bermaterialkan heat press. Ini ditampalkan. Material yang ditampalkan sama juga untuk brand AL Sport. Dia tak sama dengan brand seperti Terengganu ataupun brand-brand seperti seperti Club. Terengganu lah yang mana dia dia mengeluarkan tulisan ALX saja, tapi untuk jersey Perak FA ni terus menggunakan logo AL Sport di bahagian kanan dia. Itu sahaja. Okey, itu saja yang ditampalkan dan kesemuanya menggunakan pendekatan sublimation, which mean Fitri suka sebenarnya Fitri suka sebenarnya pendekatan sublimation ni sebab dia punya logo, dia punya sponsor ke ataupun apa, dia tahan lama tau. Dia tahan lama. Jadi semua sponsor ni memang disublimationkan dan menggunakan pendekatan design hitam di tengah, sedikit berjalin-jalin dekat tepi-tepi, menggunakan konsepkan garisan daripada atas ke bawah juga. Dan kalau nak katakan dari segi cutting dia, kita pergi pada cutting dia. Cutting kalau tengok kat sini, dia punya collar adalah collar round neck. Okay, collar round neck. Dan kalau di bahagian belakang, sedikit dia separuh sahaja. Dia ala-ala seperti dia round neck, di belakang ada panel yang asing. Panel daripada belakang terus dia bersambung kepada leher. Okay. Dan untuk bahu pula menggunakan pendekatan raglan. Bahu adalah bahu raglan, tidak bersambung, dia tak ada panel yang berasingan, dan juga ada pencekak lengan dia, dan juga ada pencekak lengan dekat tepi ni, tapi material yang sama. Material yang sama. Itu sahaja yang dapat Fitri boleh kongsikan kepada anda. Dan kalau di bahagian sizing dia, kat dalaman dia, inilah dia punya design dia. Okay. Dan ini di bahagian depan dan ini di bahagian belakang dia. Okey, ada sponsor Alisan. Dan di bawah kalau diperhatikan panel ia berasingan tapi material yang sama. Dan jom kita lihat baju ni bila berada di tubuh kita. Jom sama-sama kita try. Inilah jersey Perak FA bila berada di tubuh. Okey, untuk makluman anda, Fitri memakai saiz SL. Fitri membeli sedikit besar daripada saiz yang Fitri pakai. Fitri pakai adalah saiz L, tapi Fitri beli besar sedikit untuk keselesaan. Dari segi cutting, dia adalah cutting dia tak fit sangat. Okay, dia tak fit, dia ngam-ngam je dengan tubuh kita. Okay, jadi kalau anda nak dapatkan dengan saiz L pun tak ada masalah. Untuk saiz SL pun tak ada masalah. Dia boleh je pilihan anda dengan sendiri. Okay, pilihan anda sendiri, tak ada masalah. Okay, jadi inilah dia punya jersey bila berada di tubuh kita. Ini di bahagian belakang dia. Okay, dan ini di bahagian depan jersey Perak FA. So macam mana? Okay, ngam? Okay, kalau nak dapatkan tekan saja link dekat bawah. Tekan saja beg kuning yang Fitri sediakan dekat bawah.
dengan harga yang murah. Mungkin anda nak dapatkan dengan harganya dengan harga kupon ataupun dengan harga voucher. Cuba cek dekat bawah. Mungkin barangkali mungkin murah sedikit. Kan? Okey. Jadi inilah jersey dia boleh buat dari tubuh. Sangat selesa, sangat-sangat ngam dengan badan kita. Okey. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan. Jadi, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada semua kawan-kawan anda. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video akan datang. I see you soon. Assalamualaikum dan bye-bye.